Macam berjalan kaki apa berbumbung kan. Untuk makluman juga lah, maknanya dari segi jajaran MRT 3. Jajaran MRT 3 akan melalui Parlimen Wang Semaju. Okey. Dan dalam perbincangan MRT Corp, kita tu bincang untuk memastikan bahawa jajaran MRT 3 itu yang paling baik yang melalui Parlimen Wang Semaju. Okey. Alhamdulillah 3 stesen insyaAllah akan dibina dalam Parlimen Wang Semaju, dan jajaran itu pun telah kita bincang, dan jajaran yang diutamatkan adalah jajaran yang terbaik pada pandangan saya, kerana jajaran asal ya, contoh dia melalui Taman Kasih Edukasi Danau Kota. Lepas kita bincang dengan MRT Corp, alhamdulillah jajaran itu telah berubah, tidak melintasi Taman Rekreasi Tasik Danau Kota, tetapi akan terus pergi ikut jajaran jalan raya. Jadi, Tasik itu alhamdulillah selamat. Oh, itu penting. Itu sangatlah. Dari segi pasal infrastruktur lain tu memang kita rasa lah. Lalu orang berjalan kaki kan? Berjalan kaki dan sebagainya. Tapi untuk makluman juga, baru-baru ini Menteri Wilayah Persekutuan yang baru telah menubuhkan 5 jawatankuasa kalau perasan. 5 jawatankuasa, dan setiap jawatankuasa ini akan difungsikan oleh ahli-ahli parlimen yang sedia ada lah sekarang ni. Dan jawatankuasa yang saya yang memfungsikan adalah jawatankuasa jalan, cerun dan banjir. Dalam konteks ini juga insya-Allah kita akan sedang meneliti dan memantau supaya segala projek untuk memastikan bahawa jalan-jalan di bawah pertanggungjawaban BDKL, cerun-cerun yang bersembunyi, tempat-tempat yang selalu berlaku banjir ke apa, kita perlu pastikan bahawa projek-projek itu dapat dilaksanakan untuk menangani kawasan. Keseluruhan tanggungjawab saya itu tanggungjawab saya dalam 3 bidang ini, iaitu jalan raya, cerun dan banjir ini. Pemantauannya lebih kurang 355 juta ringgit lah. Kos ya. Kos.